看那些快乐。没有人可以去等待，抱着我却不放开，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm sorry， 我们都没有错与对，找不到任何意义。等一下 ，baby。I'm sorry, I'm sorry。Bye bye. Assalamualaikum. Salam. Kita dah nak check out from Dali. Bye bye Dali. Dali so good. Dia dah sihat guys. Dia dah sihat. Dia dah boleh. Member tertinggal cheese guys. Lah ni. Ni keadaan hotel kita cantik kan. Member dah dapat cheese dia. Ni kalau tertinggal ni balik Malaysia nangis tu. Banyak yang kereta pink. Let's go. Sini best. For me, kalau korang ada masa, korang spend time dekat Dali. Dali sangat best. Dia macam tenang and dia tak ramai turis. Comelnya. Comelnya tu ni. Besar lah. Wah. Kita orang tak dapat DD lagi. So our train pukul 9.40 and sekarang pukul 8.42. So kita kena make sure dapat DD secepat yang mungkin. Sebab kalau tidak takut terlepas train. Dah lah malam ni kita orang nak terus balik. Flight kita orang ke Singapura pukul 3 pagi. So kita kena make sure smooth. Mari kita tanya.你们1、2、3、4，你们5个人啊，就这样了。 100 please. 110了。110。Oh Dali. Kita dapat dia ni. Tu kat depan tu kot. Weh. Weh. Apa teruk sangat van dia ni? Cuma elektrik. Tengok dalam ni. Ni desperate lah. Dia tak kita. Ni bagasi kami jatuh sudah. sebab kita orang tak dapat DD guys. Jadi kita macam terpaksa je setuju. Last minute option. Boleh lah, boleh lah. Ni macam ikan. Semua okey ke? 对，放心，放心啊，哎，放心。半个小时40分钟后到，40分钟到，40分钟就可以到火车站，35分钟都可以。 40 minit. 40 minit tu. 门就把窗户打上。 Kita naik van ikan. Apa je yang kami tak jumpa kat sini? Pernah. Elektrika pernah. Van ikan pernah. Semua pernah. Nampak? Punya besar lagi sekarang. Lawat. Guys, dia takut pintu terbuka jadi dia suruh aku pegang handle. Takut tiba-tiba terkeluar daripada kereta. Masak. Laju bocik, laju bocik. Cepat. Kita tak ada masa bocik. Laju. Masya. Yang belakang ni alright ke tak alright? Dah macam baik. Cantik rumah-rumah di mana. Guys, kita sempat. Kita orang sempat. Train benar. Train tak datang lagi. Kita orang sempat. Dia rasa ni kan. Benar gila. Kita orang lari macam tiada hari esok. Ha? Lari tak ingat ke lutut pun. 14 sampai 15. Mah, macam mana pengalaman berlari? Hilanglah rasa kesakitan lutut. Ya,
Jadi nasib baik hari ni dia dah sihat. Dia dah boleh berlari. Perlu train tak datang lagi. Nasib baik. jerit hampa kat sana, kat sini. Aku tepi je gini. Ya aku pergi Tapi kan one thing orang dekat sini, diorang nampak kita orang rushing kan. Semua orang bagi laluan untuk orang-orang yang rushing ni. Like macam diorang check passport, and then 2 kali check passport, and then immigration check. Like semua orang bagi laluan. Even orang yang belakang, orang Chinese yang belakang tu pun diorang bagi kita orang pergi dulu, sebab nampak macam kalang kabut sangat. So macam biasa. And we manage untuk dapat trading itinerary schedule. So now kita daripada Dali, kita nak pergi ke Kunming, sebab malam ni kita dah nak balik. 撒浪嘿哟，为你写的专属情歌，要记得一天一天贴近你的心，你是我最美的相信。反复还看见昨日那张悲伤的脸庞，快乐有时候竟然辣得像一记耳光。爱要精心来雕刻，我是米开朗基罗，我想要当你的小猫猫。我知道你和我就像是。 Kita dah check in our last hotel dekat Kunming, dekat area Suncheng. Orang nak check in kat sini not more than 24 hours pun. Malam sekejap lagi dalam pukul 12 kita check out dah, terus pergi airport. Guys, kita kepatah balik ke kedai pastry halal ni dekat area Suncheng. Kita nak beli makanan. Yoi. Mana tu ni? Jom. Makan lah. Ini capsicum. Makan. Ni beef fried rice, spicy beef fried rice. Mesti tak dengar sebab bising ha. Panas lah. 100 yuan cukup. Perlu top up tak? Kami nak beli apa? Takat ni cukup dah. Kami nak beli puding dekat bakery tu. Kami nampak dah tadi ada puding strawberry. Ada yang baru hari tu tak ada. Sedap ke mah? Rasa apa mah? Tak, lalu tu kembang. Kita imbang balik rasa tu macam mana lah. Atas senang lah. Dia tak ada apa pelik. Tapi satu mulut dia rasa. Tapi kaminya tak pedas. Beli macam cukup syariah je. Ya ke? Saya nak. Saya bicara. Dah. To do this one.
Tak dah habis. Semua tak habis. Ni satu yuan 60 sen. Mana yang sedap tu? Malang. 60 sen satu. Mana yang sedap malang? Ni. Kita beli this one sebab kita nak kopi. Nasi mana nasi? Kita nampak ada Pok Mat baru buka tapi kita tak minat pun, saja je. Ini lah bubu tri bubu. Kita nak cari caji. Budak ni tak dapat caji lagi. Our last day. Oh, our last day dekat Kunming and China. Duit dah habis. Kita orang dah tak lalu dah makan makanan Cina. Guys, rezeki kita ada satu pokok je yang ada jacaranda. Tapi sikit, tapi tak apalah. Tapi cantik. Betul ke tu? Betul ke weh? Saat kita kat gambar buka kertas pula. What? Jacaranda bentuk ni. Betul ke jacaranda? Adalah jacaranda guys. Dia macam panjang-panjang. Jacaranda. Ni. Nampak ke kata kat gambar ni? Pada bawah tak nampak. Ni. Betul tu. Ni kat ni. Alah weh, jacaranda banyak ni. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Ni bunga. Let's go. Kita bagi kat dia orang tu. Mana tu? Pantai dia bagi Tu sana. balik celuk. Balik celuk emas. Cantik kan? Oh, member-member ni. Belon hilang. Weh, bel ni macam Uniqlo Cina punya. Tapi dia orang punya. Jenama apa? Jenama Semai apa entah. Sekejap. Jenama ni. I think this one tak pernah tengok lagi. Diorang ni tengah cari baju dekat abah diorang. Kakak, kakak ni. Budak betul. Okey, jom. Tak ada dah yang berkenan. Jom. Jangan nak mubazir. Wah, screen 3D. Ada lagi weh, dia blooming lah weh, dia blooming sikit lah. Kita nak tengok jacaranda. Ni ha jacarandanya. Okey lah dapat jacaranda walaupun sikit. Jacaranda baru. Cantik lah. Kita dah nampak caji yang kedua. Tolonglah doakan kata kita tak boleh balik. Nampak t-shirt besar-besar lah ni. Okey, Sat, kita pergi caji dulu mah. Ni jenama apa guys? Kita nak pergi caji yang kedua. Harap-harap ada. Comel lah. Kak Ngah ni comel. Kita tumbler. Takkan minum air macam ni. Kak Ngah comel. Apa kali ni? Tapi ini macam lelaki tu apa? Ada. Lelaki tu punya Google. Ni kotak je kan? Cuba tengok. Dia dapat at least. Tapi cantik tu weh. Kakak cuba tengok harga dia berapa. Dia macam timbul. Dia macam ada ni texture. Tengoklah aku tak baik aku rasa. Ya, cari slot dulu. Ada sini. Tu dah. Oh, ni apa ni? Kita dah jumpa next caji. Tadi rupanya dia tak jual tumbler tu. So, boleh. Jom masuk duduk dalam caji lah. Mana? Wih, ni dia jual apa ni weh? Kering. Bukan buah kering. Guys, kita jumpa jacaranda punya fresh magnet. And sangat cantik. Harga dia dalam 20 lebih. 16 yuan macam tu. Oh, yes. Tadi. Yes. Cantik. Nak ni? Tengok ni. Pilih ke ni? Cantik. Yang ni pun cantik kan? Tapi yang mana? Yang ni kan? Oh, biru. Yang ni dah tulis. Yang ni pun cantik. Nak bayar ni? Mau nak lagi yang mana-mana tak? Nak bayar ni? Cantik lah. Mak, sekejap.
Mau puas hati dapat jacaranda punya? Yes. Yes sir. Member sangat happy ya. Tapi Ui, ni pula nak beli kat mama dia. Kakak tanya dia dulu, betul tak ini berusia? Ni nak beli ni. Dulu kita terima this one. Kita nak try makan this one. Kita balik dekat Sun Cheng 8 yuan. Ini ada orang akan take over. Dia nak buat caji punya ni. Tak apa, tak cakap. Buat ni je nanti kami. Kalau siapa belakang tak apa, nanti kami ni. kami dah cakap. Mampus. Hari tu dia marah aku cakap. Lain sekali. Ada orang take over aku punya ni. Senang hidup aku. Wow, comel dia betul. Tadi dia kena macam termus. Oh, termus. Ternomos. Macam termus. Aku macam apa? Cantik dah. Cantik kan? Ni boleh buat kelas. Comel malam tengok tu. Ni Cina punya limited ke ataupun? Tak ada. Cantik. Ni sekali. Sekali. Ni sekali. Akhirnya si Arfa mendapatkan juga. Walaupun tak dapat yang lijang. Tak tahu. Oh, tempat letak ni ke? Ni ke tempat letak teh? Tabung. Wih, mau tengok Kak Angun dapat apa? Biskut. Harga sama tau, 98 Ni pun jual ke? Ni sekali. Dia satu set. Oh. Tak, harga sama. Harga sama 98 yuan. Kak Angun boleh letak biskut. Tak tabung. Sama harga dengan ni. Tapi tak tahu balik apa tak juga macam saya pun. Motor saya aku makan wang. Dia satu. Alah, dia satu lagi pun pegang sak je. Mami. Kami dah cerita tapi kami Kami tanya kakak, cantik tak? Kakak kata cantik, ambil. Oh, cantik. Cantik. Wah, cantik. Cantik. Saya bilang aku. Ya Allah, terima kasih sama kaki aku. Ya Sumpah ramah mata. Perempuan tu kalau tengok mesti dengki. Tapi Dia pun dapat perjalanan. Dia pun tengah cari. Dia nampak simple je. Simple lah. Tapi cantik, comel. Sesuai dengan karakter dia. Dia tak nak beli tadi. Sedut juga dengan baju. Kita nak beli tadi. Jaga dengan Aida. Aku dah nampak cantik tu tapi aku tak minat lagi. Lagi? Itu je lah. Nah. Anjing, anjing. Anjing senyap. Anjing, anjing. Aduh. Cantik lah. Apa tahu dah dia marah aku yang kena jadi. Kisah pula malam. Jom kita makan. Dia makan yang mahal. Dia makan dia tak mau tu. Oh, sedap apa dia kena nak kami pijak tau. Oh, tak payahlah. Dulu masa kami kurus apa suka kami sedap. Dulu Kami kurus. Malam banyak tak pun. Maksudnya apa tu kak? Aku tak banyak gemuk. Maksudnya anda pernah gemuk? Dia dah pakai ni. nak. Awak line slow. Memang betul. Biasa hotel. Tak, wifi biasa tu. Macam biasa optimal balik. Kakak ni kakak tu mana? Sedap dia Allah. Kita nak bagi duit. Sebelum makan macam ni dia akan pasti. Kan. No. Dah, kau makan aku kau ada bantu ubat tahan mabuk. Dia kata macam ni dia kata Guys, kita dah sampai dekat Cheng Sui Kunming International Airport. Sejuk. Sekarang ni suhu dalam berapa ya? I think dalam 15 macam tu kot. Sejuk gak lah. So dah kita punya flight kan pukul 3 pagi. Jadi kita simple je. Atas flight nak tidur ngantuk dah ni. Sekarang ni kita tengah tunggu lagi second call untuk sampai lagi 2 orang cousin aku. Lepas tu nanti kita akan naik Scoot and kita akan transit dekat Singapura 7 jam.
And then from Singapore, kita akan naik Singapore Airlines pergi Kuala Lumpur. And then esok tu baru kita akan balik Penang lah, balik Kedah. Gitu plan dia. Tadi kita orang ambil Didi daripada Sun Cheng, datang ke sini dalam 40 minit. Harga Didi untuk kereta sedan tu baru RM50. RM50 ya Long? 42 ringgit. Sangat murah, sangat affordable. Kereta best pak tu. And kereta best. Tengok ni, kereta dia macam ni lah. Semua Didi dia. Kereta dia orang tak kalah weh. Memang shock ah. Kalau korang nak ke experience kereta yang best electric car, datang China. Dah lah murah. Lepas tu bersepah kereta, senang nak dapat. Tapi area Kunming lah. Kalau macam Dali semua tu mungkin susah sikit. Oh sejuk. Kami pun sampai dah. Wait lah, kita nak tunggu lagi second car. So ni bag kita, luggage kita. Sejuk ke Ma? Sejuk. Kat sini dia orang ada kapsul macam ni tau. So kalau siapa yang nak, korang boleh masuk dalam and berehat dalam kapsul ni. Hebat dos. Okay, jom. Anda kenapa? Anda penguin ke di sini? Weh, ada kursi urut. Oh my god, I love this airport. Makcik, kenapa makcik? Wah, mampu yang. Habis. Nanti bulu macam. Ni apa masalah depa ni? Wah, mampu yang. Nak duduk sini boleh tak? Jauh. Meja kita cari tempat charger weh. Kita tengah transit dulu. And ni kita beli this, melepaskan kerinduan. Ada telur permasak, ada kopi, ada peanut butter toast. Bila beli harga 6.5 SGD. Bila kali dengan 3, apa reaction kamu? Not bad. Not bad. Kita macam makan dulu. Menerima kenyataan. Tak menerima. So makan dulu. Habis begitu. Kita dalam Changi Airport. Kat sini ada taman rama-rama yang free admission. So kita nak masuk. Lihatlah mereka ini. Wah, camernya. Wih, cantiknya. Macam wah. What are you doing Kak Ngah? Kita tengok ramai-ramai tu kapi kat siapa? Okay, dia suka kapi kan. Okay. Oh, dia tak mau bergerak. Boleh ke kita tiup ke? Dia akan balik. Dia tak malu. Tak kuat. Dia ni. Cantik. Even bentuk ni pun bentuk rama-rama. Kan dia buat bentuk ramai. Oh. Ha? Oh, tempat lama. Alah, Orang kata dia suka. So guys, kita nak pergi movie theater pula. Tepi ni je. Semua free kat dalam ni. So seronok. Buat sekejap. So dalam movie theater free je.
kita boring, so kita nak pergi Cactus Garden dulu dekat Terminal 1. So ala-ala benda free kan. Jadi kita naik lift. Biasa. Tu Cactus Garden kat atas tu. No wonders lah Changi Airport got number 1 sebab selesa gila. And korang tak payah keluar daripada immigration. Semua dah perfect kat sini. So kita nak pergi Cactus Garden kat sini. Wow, so korang boleh tengok view airlines kat sini. And this is a Cactus Garden. So kat sini dia macam rooftop. Kawasan sini cantik. Ya. So ni Cactus Garden. Wih, boleh tengok airlines kat tepi tu. Boleh tengok flight terbang. Wah, ada semua benda free. Cantik. Cantik. Tengok atas dia.